Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ifari bin Ibrahim, pelajar dari unit BMMB SSM di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Maliwa. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi khusus SGSK 3193 yang iaitu khusus pensejarahan Malaysia di bawah bimbingan pensyarah saya iaitu Encik Vishnu, anak lelaki Krishnan. Tajuk pembentangan saya ialah berkenaan dengan perbandingan pensejarahan Malaysia dari perspektif penulisan kolonial dan sentrik Malaysia. Pembentangan ini akan membincangkan bagaimana sejarah Malaysia ni ditulis, ditafsir dan difahami melalui dua pandangan utama, iaitu pandangan kolonial yang berasaskan Eropah sentrik dan pandangan Malaysia sentrik yang lahir daripada selepas kemerdekaan. Yang mana tujuan utama pembentangan ini adalah untuk menunjukkan perbezaan dari segi sudut pandang, sumber dan niat di sebalik kedua-dua bentuk penulisan sejarah tersebut, serta untuk menilai bagaimana pendekatan Malaysia sentrik ini telah memperkukuhkan identiti kebangsaan kita. Saya juga akan meneliti bagaimana proses dekolonisasi ini berlaku, bagaimana proses dekolonisasi ilmu ini berlaku dalam konteks pensejarahan negara kita, dan bagaimana ianya penting dalam membina semangat patriotism dalam kalangan rakyat Malaysia. Okay, pertama sekali kita teruskan kepada slide seterusnya. Okey, baik. Yang mana persejarahan Malaysia ni bukan sekadar satu bidang akademik, tetapi merupakan cerminan kepada jati diri bangsa kita, yang mana ianya menunjukkan bagaimana kita ni melihat masa lalu dan bagaimana kita nak mentafsirkan perjuangan nenek moyang kita dalam nak membentukkan sebuah negara. Secara umumnya lah, penulisan sejarah boleh dibahagikan kepada dua bentuk utama. Yang mana pertama, persejarahan kolonial yang ditulis oleh sarjana British. Yang kedua pula adalah pensejarahan pasca kolonial atau Malaysia sentrik yang muncul selepas kemerdekaan. Dalam konteks ini, Anthony Milner pada 2024 telah menjelaskan bahawa tokoh kolonial seperti Richard Winstead, seperti yang telah pun dipaparkan gambar itu merupakan tokoh kolonial yang bernama Richard Winstead, yang dia ini memainkan peranan penting dalam nak membina gambaran tentang Malaya sebagai wilayah yang maju hanya selepas campur tangan British. Namun begitu, pandangan ini sangat berat sebelah. Kerana apa? Kerana ianya menafikan peranan masyarakat Melayu dan bangsa-bangsa lain dalam nak membina tamadun dan penjajahan. Sebelum penjajahan, maknanya pandangan yang dinyatakan ini sangat berat sebelah, sebab benda ni ianya menafikan peranan masyarakat Melayu dan bangsa-bangsa lain sebelum membina tamadun, sebelum penjajahan. Selepas kemerdekaan, munculnya kesedaran bahawa sejarah perlu ditulis agar lebih mencerminkan masyarakat rakyat tempatan. Sejarah juga bukan lagi tentang penjajah sebenarnya, tetapi tentang perjuangan rakyat. Yang mana ianya tentang bagaimana bangsa Malaysia mempertahankan maruah, adat dan kedaulatan bangsa kita yang tercinta ini. Oleh itu, pembentangan ini akan memperincikan bagaimana perubahan ini berlaku dan apakah implikasinya terhadap pembangunan pemikiran sejarah di Malaysia. Seterusnya, latar belakang persejarahan Malaysia.
Yang mana kita dapat lihat persejarahan Malaysia ini pada zaman awal banyak dipenuhi oleh penulisan kolonial British. Antaranya tokoh utamanya ialah seperti Richard Winstead, R.J. Wilkinson dan Sir Frank Swettenham. Yang mana mereka ni, tokoh kolonial ni, mereka ni telah pun menulis tentang sejarah tanah Melayu berdasarkan sudut pandang penjajah. Yang mana mereka ini mementingkan sudut pandang penjajah, di mana British ni digambarkan sebagai pembawa kemajuan. Manakala orang Melayu ini dilihat sebagai masyarakat yang pasif dan statik dan kekal dengan kemundurannya. Sebagai contoh, Swettenham dalam karyanya British Malaya 1906 yang menggambarkan bagaimana British membawa keamanan dan kestabilan politik selepas campur tangan mereka. Namun, apa yang jarang ditulis ialah bagaimana masyarakat tempatan sebenarnya sudah pun memiliki sistem politik dan pemerintahan mereka sendiri. Seperti Kesultanan Melayu Melaka yang tersusun dan mempunyai kedaulatan yang tersendiri. Pandangan seperti ini telah pun membentuk naratif kolonial, iaitu satu bentuk penulisan yang memperkukuh keabsahan penjajah ini. Yang mana ia meletakkan British sebagai pelindung dan pembangun. Sedangkan hakikatnya ianya merupakan strategi untuk mengekalkan dominasi kuasa mereka. Dan setelah kemerdekaan, munculnya generasi sarjana baharu seperti Hu K. Kim dan Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman yang mula menulis sejarah Malaysia dari sudut yang berbeza. Yang mana mereka ini menolak pandangan bahawa kemajuan hanya datang melalui penjajahan. Yang mana sebaliknya, sebenarnya ianya menegaskan bahawa rakyat Malaysia telah mempunyai struktur sosial dan budaya yang tinggi sejak sebelumnya kedatangan Barat. Pendekatan baharu ini telah kemudian dikenali sebagai persejarahan Malaysia moden atau pasca kolonial, mana ini merupakan satu usaha untuk menulis semula sejarah dengan suara tempatan dan mendaulatkan kebangsaan Malaysia. Okey, seterusnya berikut adalah merupakan salah satu tempat pentadbiran British, iaitu okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri penulisan kolonial. Yang mana menurut ciri-ciri penulisan kolonial ini adalah untuk kita memahami dengan lebih mendalam. Kita melihat beberapa ciri utama persejarahan kolonial. Yang pertama sekali, ianya bersifat Eropah sentrik ciri-cirinya. Yang mana ianya bermaksud bahawa sejarah ini ditulis berdasarkan nilai piawaian dan cara fikir Eropah. Segala yang tidak selaras dengan pandangan Barat dianggap sebagai mundur atau dianggap tidak bertamadun. Yang mana, dan kedua, ianya ciri-cirinya ialah berasaskan Orientalism, iaitu pandangan yang menggambarkan dunia timur sebagai eksotik, lemah dan tidak rasional. Kalau kita dapat lihat berdasarkan Edward Said 1978 menegaskan bahawa Orientalism ni digunakan untuk mewajarkan penjajahan, yang mana penjajahan itu merupakan satu hal yang wajar dan tidak salah pun. Dalam konteks Malaysia, Orientalism ini menyebabkan tokoh-tokoh Melayu jarang untuk digambarkan sebagai pemimpin yang besar. Sebaliknya, mereka hanya ditonjolkan sebagai pembantu kepada pentadbir British. Mereka ni hanyalah orang yang kedua besar berbanding dengan pentadbir British. Dan ketiga, penulisan kolonial yang bersifat paternalistik.
Yang mana penulisan kolonial yang bersifat paternalistik ini, British meletakkan diri mereka sebagai ibu bapa kepada tanah Melayu. Yang mana British meletak mereka sebagai ibu bapa kepada tanah Melayu. Kononnya mereka datang nak mendidik dan membimbing rakyat kita ni ke arah kemajuan. Itulah naratif yang dibawa melalui penulisan kolonial yang bersifatkan paternalistik inilah. Dan keempat, penulisan kolonial ini menolak sumber tradisional. Yang mana penulisan kolonial dia menolak sumber-sumber daripada sumber-sumber tradisional. Yang mana mereka ini menganggap sumber bertulis dalam bahasa Inggeris ni sebagai sahih. Hikayat, salasila dan tradisi lisan ni dianggap sebagai tidak akademik. Kesannya, akibatnya banyak budaya Melayu kita, kisah perjuangan tempatan serta aspek spiritual bangsa kita terpinggir daripada sejarah rasmi. Yang mana inilah menjadi sebab utama persejarahan kolonial ini tidak seimbang dan memerlukan penilaian semula. Perlu dinilai semula supaya ianya akan menjadi lebih baik. Dan seterusnya kita pergi kepada pendekatan pasca kolonial dan Malaysia sentrik. Dan Malaysia sentrik yang mana selepas daripada kemerdekaan, sarjana tempatan mula membina pendekatan pasca kolonial. Yang mana iaitu merupakan satu usaha untuk menolak dominasi wacana penjajah dalam penulisan sejarah. Sebagai contoh, sarjana seperti Hu Kei Kim, Nik Hassan Syuhaimi dan Syamsul Amri Baharudin, yang mana mereka ini telah menegaskan bahawa sejarah Malaysia ni mesti ditulis daripada sudut rakyat mereka sendiri. Sudut rakyatnya sendiri. Yang mana pendekatan ini menegakkan 3 aspek utama, iaitu antara 3 aspek utama ini telah pun menyentuh ianya menggunakan sumber tempatan seperti hikayat, salasila, batu bersurat dan tradisi lisan dan lain-lain. Dan seterusnya pendekatan aspek yang utama iaitu kita perlulah iaitu dengan menilai semula peranan masyarakat Melayu, sama ada masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat etnik lain dalam nak membina sebuah negara yang harmoni dan sejahtera. Itulah. Dan seterusnya untuk menghasilkan naratif nasional yang menonjolkan perjuangan rakyat yang menentang penjajahan. Sebagai contoh, kita lihat daripada sejarah Kesultanan Melayu Melaka kini, sejarah Kesultanan Melayu Melaka kini dilihat sebagai bukan hanya sebagai pusat perdagangan tetapi sebagai lambang ketamadunan politik dan diplomasi dunia Melayu. Yang mana pendekatan ini berfungsi sebagai satu bentuk dekolonisasi ilmu, iaitu membebaskan pemikiran kita daripada cengkaman teori dan nilai barat. Justru persejarahan Malaysia sentrik ini bukan sekadar perubahan gaya penulisan, tetapi juga perubahan cara untuk berfikir, yang mana kita dapat lihat daripada melihat diri sebagai objek penjajahan kepada subjek sejarah yang aktif. Okay, seterusnya kita dapat lihat dari segi perbandingan penulisan kolonial dan Malaysia sentrik. Perbandingan antara penulisan kolonial dan penulisan Malaysia sentrik ini amat penting kerana di sinilah kita dapat melihat bagaimana tafsiran sejarah boleh berubah mengikut siapa yang menulisnya. Dalam penulisan kolonial, fokus utamanya ialah kuasa British. Manakala dalam penulisan Malaysia sentrik fokusnya ialah rakyat tempatan dan perjuangan bangsa negara ini. Yang mana tujuan penulisan kolonial adalah untuk mengabsahkan penjajahan. Tujuan penulisan kolonial adalah untuk mengabsahkan penjajahan, sedangkan penulisan Malaysia sentrik
adalah tujuan untuk membina identiti nasional dan mengangkat semula martabat bangsa. Penulisan kolonial ini menggunakan sumber rasmi British, sementara penulisan tempatan mengutamakan sumber sejarah bangsa sendiri. Dalam penulisan kolonial, yang mana masyarakat Melayu digambarkan sebagai lemah dan memerlukan bantuan barat. Tetapi dalam penulisan Malaysia sentrik, Malaysia digambarkan sebagai bangsa yang berdaulat, berperadaban dan mempunyai sistem politiknya yang tersendiri. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana sejarah bukan hanya fakta, tetapi juga sebagai naratif yang dipenuhi oleh ideologi dan kuasa. Dan seterusnya kita dapat lihat dari segi cabaran semasa dalam penjajahan Malaysia. Walaupun Malaysia sentrik kini semakin diterima, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi. Yang pertama, cabaran yang perlu diatasi ialah sisa pengaruh kolonial yang masih wujud dalam bahasa rujukan dan arsip rasmi, yang mana banyak dokumen sejarah yang kita rujuk hari ini masih lagi ditulis oleh penjajah, yang mana menyebabkan bias terhadap kolonial masih tersirat dalam tafsiran. Yang kedua ialah kekurangan sumber tempatan yang sahih. Kekurangan sumber tempatan yang sahih, walaupun kita punya hikayat dan tradisi lisan, banyak daripadanya belum ditranskripsi dan disahkan secara akademik. Yang ketiga, dominasi teori barat dalam bidang sejarah moden. Yang mana dominasi teori barat dalam bidang sejarah moden ni, yang mana kita masih menggunakan konsep dan teori yang diasaskan oleh sarjana Eropah. Sedangkan kita boleh membina teori berasaskan falsafah dan nilai tempatan seperti konsep daulat, adat dan maruah bangsa. Untuk mengatasi cabaran ni, perlu ada usaha yang berterusan untuk mendokumentasikan sumber tempatan, memperkukuhkan jalan lapangan, serta menggalakkan lagi generasi baru sejarawan Malaysia ni supaya menulis dari sudut pandang tempatan. Inilah langkah yang penting untuk memastikan persejarahan Malaysia ni benar-benar bebas dan berdaulat. Okey, baik. Dari segi kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa persejarahan Malaysia ini telah pun melalui transformasi yang besar, terutamanya daripada penulisan kolonial yang berpaksikan Eropah kepada penulisan yang pasca kolonial yang berpaksikan rakyat Malaysia. Jika penulisan kolonial ini menonjolkan penjajah sebagai tamadun, penulisan Malaysia sentrik pula menegaskan bahawa bangsa kita sudah lama bertamadun dan berdaulat dan berilmu. Yang mana proses ini bukan sahaja membetulkan fakta sejarah, tetapi juga untuk memperkukuhkan jati diri nasional dan semangat patriotisme. Dengan memahami sejarah dari perspektif tempatan, kita dapat menghargai perjuangan bangsa kita dan menyedari bahawa betapa pentingnya nilai-nilai seperti maruah, nilai-nilai kesetiaan dan nilai-nilai keutuhan budaya dalam sebuah bangsa itu. Kemudian sejarah itu bukan sekadar tentang masa lalu, tetapi juga tentang siapa kita hari ini dan ke mana arah kita akan pergi.
justru tanggungjawab kita sebagai pelajar sejarah ialah kita mestilah memastikan persejarahan di Malaysia ini, negara kita yang dicinta ini, terus berkembang dengan berpaksikan nilai bangsa kita sendiri tanpa campur aduk daripada kuasa-kuasa luar. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, antara rujukan utama yang saya gunakan untuk pembentangan ini adalah pertama sekali, antaranya saya sebutkan 3, Abdullah 2018, Revisiting Postcolonial Historiography in Malaysia, kajian Malaysia. Dan kedua, Milners and Wong 2024, Winstead, iaitu melalui kajian yang bertajuk Winstead Colonialism and the Malaysian History Wars, Southeast Asia Research. And dan yang ketiga iaitu Hu K. Kim 2010, yang mana tajuk jurnal artikelnya iaitu The Writing of Malaysian History, Its Development and Direction, Journals of Southeast Asian Studies, dan lain-lain. Dan banyak lagi sumber-sumber lain yang saya dapatkan untuk menghasilkan pembentangan ini. Sekian sahaja daripada pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.